Maka pada malam yang berbahagia ini kita kongsilah sebersikit insya-Allah berkenaan dengan bulan Rejab. Dan sebenar-benarnya bulan Rejab ini adalah yang kita panggil sebagai bulan pra-Ramadan, ya, pra-Ramadan. Dan sebenar-benarnya dia disebut sebagai pintu masuk kepada musim ibadah. Jadi ulama bila melihat 12 bulan, okey, kalau saya boleh kongsikan juga di sini. Hadis bulan Rejab, salah bulan Rejab. Jadi para ulama ketika melihat tentang 1 tahun Hijri tu, kita ada 6 bulan. Yang pertama Muharram sampai Jamadil Akhir. Dan kemudian kita ada separuh yang kedua bermula daripada bulan Rejab sampai ke Zulhijjah. Jadi ulama mengatakan bahawa separuh kedua lebih afdal daripada separuh yang pertama. Saya ulang balik. Separuh kedua tahun hijrah itu lebih afdal daripada separuh yang pertama daripada tahun hijrah. Mengapa? Kerana ulama mengatakan bahawa musim-musim ibadah seperti bulan Ramadan dan juga awal Zulhijjah, malam terbaik, siang terbaik sepanjang tahun, semuanya berada pada separuh masa yang kedua. Bahkan sebenarnya bila masuk separuh yang kedua bermula pada hari bulan Rejab, awal bulan Rejab itu sendiri dinukilkan dan diriwayatkan bahawa di antara malam-malam mustajab doa. Dan disebut malam 10 Rejab itu malam perpindahan Rasulullah SAW daripada sulbi bapanya kepada rahim ibunya, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insya-Allah kalau kita mengaji surat Mi'raj nanti kita akan terangkan, ya. Jadi kita sebenarnya bila masuk bulan Rejab ni bulan yang mana dosa-dosa digandakan dan pahala digandakan. Dan apabila kita masuk musim ibadah, ulama mengatakan bahawa musim ibadah ni kita mulakan dengan banyakkan taubat dan istighfar. Sebab bila kita nak masuk kepada musim-musim yang penuh dengan kurniaan Allah, bulan Sya'ban kita ada nisfu Sya'ban, ya. Kemudian bulan Ramadan pastinya, kemudian musim bermulanya miqat zamani bagi haji, kemudian siang terbaik pada 9 Arafah dan 10 Arafah, 9 Zulhijjah hari Arafah dan 10 Zulhijjah hari raya haji. Jadi bila kita nak masuk kepada musim-musim ibadah ni, musim-musim kurniaan Allah yang begitu banyak ni, maka apa kita nak kena buat? Ulama sebut adab pertama taubat. Adab pertama taubat, dan yang kedua lengkapkan diri kita dengan ilmu. Dua tu adab utama, ya, bila kita masuk musim ibadah. Pertama, kenapa kita nak kena bertaubat? Sebab ditakuti kita ada dosa-dosa yang akan menghalang kurniaan Allah kepada kita pada musim-musim ibadah. Itu yang pertama. Sebab antara perkara yang menghalang kurniaan Allah adalah dosa kita, terutama dosa yang kita taubat. Yang kedua, ilmu. Ya, ilmu maknanya supaya kita melakukan ibadah pada musim-musim ibadah dengan kesempurnaan ataupun sekurang-kurangnya dengan sah. Kita pasti yang kita lakukan ibadah itu dengan sempurna rukunnya. Jadi itulah adab memasuki musim ibadah. Jadi tuan-tuan, pertama banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat di bulan Rejab. Moga-moga nanti bulan Ramadan banyakkan selawat. InsyaAllah kita akan juga buat InsyaAllah Al-Arba'in Al-Uqlishiyah. Kita akan buat pengajian daurah secara online. Secara online kita bagi percuma, tak ada masalah. Kita bagi percuma pengajian secara berkitab dan tuan-tuan boleh tengok dekat atas tu kitabnya. Baik, kita mulakanlah sebelum kita masuk pada pengajian kita sambung. Saya ingin berkongsikan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan hadis yang amat masyhur daripada Anasin, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala Rajabun, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rejab, maka apakah yang disunatkan untuk kita lakukan? Kita baca, Rasulullah SAW sabda, Rasulullah membaca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana.
Ada riwayat baca fi Rajaba wa Sya'bana. Kenapa? Kerana khilaf ulama tentang adakah lafaz Rajab tu lafaz masruf ataupun lafaz mamnu' minas sarf. Kalau lafaz masruf, kalau dia selepas huruf jar, kita baca dengan baris bawah lah. Okay, jadi kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin. Tapi ada sebahagian kecil ulama, mengatakan bahawa lafaz Rajab ni dia mamnu' minas sarf. Jadi bila dia mamnu' minas sarf, jadi bila dia datang selepas huruf jar, kita baca dengan baris atas. Allahumma barik lana fi Rajabah. Tapi macam kita kata, disebut kebanyakan ulama, lafaz yang lebih tepat adalah dengan masruf ataupun dengan Rajabin. Jadi kita tak perlu nak bergaduh lah. Orang yang baca Allahumma barik lana fi Rajabin, betul, itu pandangan majoriti ulama. Allahumma barik lana fi Rajabah, betul, itu pandangan sebahagian para ulama. Jadi tak perlu nak buat kontroversi lah. Tak ada isu pun, tak mengubah makna apa pun. Kemudian waballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kalau saya nak uraikan keberkatan panjang, takut tak sempat pengajian kita malam ni. Keberkatan ni memang satu istilah yang sangat-sangat penting dalam agama. Nanti kita, siapa yang menafikan adanya keberkatan, ulama kata jatuh kufur lah, sebab barakah ni disebut dalam Al-Quran berkali-kali dan disebut dalam hadis begitu banyak. Maka ia adalah satu istilah yang sangat diketahui dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengingkari barakah adalah sangat berbahaya. Tetapi nak faham apa itu barakah pun panjang juga kisah dia. Bila kita faham barakah, baru kita akan faham tabaruk. Tabaruk ni maksudnya mendapatkan ataupun usaha mencari keberkatan. Usaha mendapatkan keberkatan. Jadi baru kita faham. Kenapa? Nantilah kita akan bincang satu hari nanti. Maaf. Sekejap Kejap lah. Call. Okey, baik, minta maaf. Kemudian dalam sebahagian riwayat, wa barik lana fi Ramadan. Jadi kita ni dalam mazhab Syafi'i, kita terkenal dengan satu kaedah dipanggil i'malul kalam aula min ihmalih. Maknanya bila ada hadis kata Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dalam sebahagian riwayat Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan, maka ada dua riwayat tu. Satu wa balighna Ramadan, satu wa barik lana fi Ramadan. Sebab tu dalam kitab saya cadangkan kita gabungkan kedua-dua riwayat. Sebab ini sesuai dengan kaedah i'malul kalam aula min ihmali. Ini pun kaedah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Nak terangkan pun memerlukan masa juga. Sebab tu kita baca doa iftitah 3 jenis. Kemudian kita baca doa ketika antara dua sujud dengan doa yang panjang, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kita gabungkan pelbagai riwayat. Tak ada riwayat yang datang dengan firli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita tak ada riwayat yang datang dengan 7 lafaz ini. Tetapi kenapa kita gabungkan? Kerana kaedah i'malul kalam aula min ihmali. Kita beramal dengan banyak dalil lebih aula daripada kita beramal dengan satu dalil. Macam itulah, macam kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kenapa kita sebut nabiyyan wa rasula? Sebab ada riwayat datang nabiyan, ada riwayat datang rasulan. Jadi kata Syekh Yusuf Nabhani, afdalnya kita gabungkan kedua-duanya. Maka kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita gabungkan kedua-dua riwayat tu. Ini kaedah yang ada dalam mazhab Syafi'i. I'malul kalam aula min ihmalih. Jadi dalam ibadat kita ada menggabungkan beberapa riwayat supaya kita beramal dengan lebih banyak dalil. Kita dapat beramal lebih banyak dalil daripada satu dalil. Ya, terima kasih. Moga-mogalah apa kita panggil pengajian kita di online ni dapat berkongsi manfaat dan mencerahkan kefahaman kita dalam agama dengan adanya apa kita panggil rujukan dan kitab. Baik. Maka dalam sebahagian riwayat dia kata wa barik lana fi Ramadan, dan hadis ni riwayat banyaklah tuan-tuan.
Walaupun kita kata pada sanadnya ada Zaidah bin Abu Ruqad yang disebut sebagai dhaif, tetapi dhaif di dalam bab fadilat amalan ni tak ada masalah, dan ini amalan yang telah pun masyhur tersebar sehingga kan, dan saya nukilkan kalam daripada Al-Imam. Ni saya tulis, tuan-tuan boleh tengok dekat sini kan. Penulis mencadangkan agar digabungkan kedua-dua riwayat. Penulis mencadangkan agar digabungkan kedua-dua riwayat Al-Bazzar dan Imam Ahmad. Riwayat Imam Bazzar, wa balighna Ramadan. Riwayat Imam Ahmad, wa barik lana fi Ramadan. Jadi saya cadangkan gabungkan kedua-dua riwayat Imam Bazzar dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bila kita masuk bulan Ramadan, kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu riwayat Al-Bazzar. Wa barik lana fi Ramadan, itu riwayat Imam Ahmad. Jadi beramal dengan lebih banyak dalil tu lebih sempurna kan, dan lebih ihtiyat dia panggil. Okey, baik, tentang Rajabin dan Rajabah kita dah bincang tadi, dan kemudian kita nukilkanlah, kita nukilkan kata-kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Okey, dalam kata-kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali setelah beliau membincangkan hadis ini dari sudut riwayat dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Mawasimil Am minal Wadhaif, maka apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Wa fi hadzal hadithi dalilun ala istihbab ad-du'a'i bil baqa'i ila al-azman al-fadilah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa disunatkan berdoa untuk kita dikekalkan hidup sehingga ke masa-masa yang mempunyai fadilat. Apa dia? Liidrakil a'malis salihati fiha, untuk kita dapat amal-amal soleh yang terdapat padanya. Terutamanya itu kita kata bulan Ramadan dan juga bulan Zulhijjah. Kerana apa? Kalau kita lihat para salafus soleh, mereka melihat kewafatan dalam musim ibadah ataupun kewafatan selepas musim ibadah itu adalah satu tanda kebaikan, satu tanda kewafatan yang baik. Jadi sebab tu ada dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ada orang dia sakit sebelum bulan Rejab, dia doa, ya Allah panjangkanlah aku kepada bulan Rejab supaya dia dapat wafat dalam musim ibadah. Cerita ni memang panjang. Bulan Rejab adalah bulan musim ibadah, bulan musim ibadah, dan kita kata separuh kedua tu bermula bulan 7 bulan Rejab adalah bulan-bulan yang penuh dengan waktu-waktu yang fadilat dan istimewa. Dan di dalam hadis ini juga terdapat isyarat kepada kelebihan bulan Rejab dan Sya'ban sebagai bulan ibadah yang merupakan persediaan bagi Ramadan. Jadi bila Rasulullah SAW masuk dalam Ramadan, Rasulullah sebut apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Ataupun macam kita kata, sebagai ulama kata, barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Jadi Rasulullah, kemudian Rasulullah kata wa balighna Ramadan, ataupun sebagai riwayat Imam Ahmad wa barik lana fi Ramadan. Maknanya kenapa disebut bulan Rejab dan bulan Sya'ban? Kalau kita faham kan, orang bijak pandai ni dia cepat faham. Okey. Orang kurang pandai ni dia kurang faham. Jadi sebab tu saya tulis kata innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang bijak ni dia dapat congkil. Okey, isyarat-isyarat macam kita katakan bila turunnya ayat Quran idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Para sahabat memang gembira, tapi pada waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia dapat melihat isyarat bahawa kewafatan Rasulullah makin dekat. Kan, daripada ayat surah itu. Sebab orang yang bijak dia cepat faham. Sebab tu tuan-tuan, bila kita berdepan dengan orang bijak, memang kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Sedikit perbuatan kita, sedikit percakapan kita, dia akan dapat faham kita ni siapa. Okay. So dengan isyarat, seseorang itu, orang yang bijak akan cepat faham. Jadi bila Rasulullah sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, ya Allah berkatilah kami di dalam bulan Rejab dan Sya'ban. Berkati itu maksudnya bertambahkanlah kebaikan. Itu maksudnya. Ataupun ya Allah berikanlah kami kebaikan yang bertambah, berkekalan dan berterusan. Ini di antara makna barakah. Apa makna barakah? Kebaikan yang bertambah-tambah, yang berkekalan dan berterusan. Jadi bila Rasulullah sebut, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, itu isyarat
bahawa sebenar-benarnya Rejab dan Syaban ni dah kena mula banyak ibadah. Sebab tu ulama susun bulan Rejab ni istighfar, bulan Syaban tu adalah bulan selawat, kemudian bulan Ramadan tu bulan Al-Quran. Okey. Jadi isyarat daripada Rasulullah sebenar-benarnya persediaan Ramadan tu bermula pada bulan Rejab. Itulah dipanggil isyarah. Okey. Jadi moga-moga Allah SWT jadikan kita bulan Rejab kita ni adalah bulan yang penuh dengan istighfar, penuh dengan taubat dan persediaan kita dengan kerohanian. Moga-moga nanti bulan Syaban kita ada bertambah baik. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, ada ulama suruh target bulan Rejab ni istighfar sampai 100,000 kali. Kemudian nanti bulan Syaban ulama suruh anjurkan juga selawat sampai 100,000 kali. Kemudian bila bulan Ramadan banyakkan bacaan Al-Quran. Jadi kita, kenapa? Kerana kita dapat melihat isyarat. Isyarat daripada Rasulullah bahawa bulan Rejab dan Syaban adalah persediaan bagi bulan Ramadan, dan bulan Rejab dan Syaban juga adalah merupakan bulan musim ibadah, dan padanya hari-hari fadilat dan malam-malam fadilat yang mempunyai kelebihan. Awal Rejab, nisfu Syaban, awal Ramadan, itu semua adalah malam-malam. Kalau awal Rejab disebut malam mustajab doa. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian kita. Ini mukadimah. Ini mukadimah. Baik, insya-Allah.